Disha, terima kasih like. Ada tokong kat sini. Bos, saya nak komplain dengan you, bos. Tak ada. Riza boleh stay dalam ni, Riza. Tak ada apa. Kita berdua berada di belakang saya, guys. Di harapan saya sebenarnya dua jalan je. Dua jalan untuk mari dia. Dia marah ni, dia marah. Mak saya marah saya. Untuk pengetahuan korang, dekat sini ada dua jalan dan ada dua destinasi yang boleh di explore. Okey. Kalau kita ke sebelah kiri, okey, sebelah kiri kita akan pergi ke, jangan tunjuk aku ni, aku tunjuk kat depannya. Malu. Tengok tunjuk depan tu. Tunjuk depan. Kalau sebelah kiri ni kita akan menuju ke, orang kata, jalan Bukit-Bukit Cinta, guys. Di mana kita akan sampai ke satu pondok, di mana pondok tersebut suatu ketika dahulu pernah sekali terakam satu sosok seperti hantu black metal, guys, yang pakai goodies tu, yang hoodie kat kepala tu kan. Pernah ternampak di sini, guys. Dan di sebelah kanan saya ni, kalau kita jalan, ada satu tempat saya pernah jackpot sekali, di mana Cik Chong berjaya dirakam melompat ke arah hutan, guys. So sebentar lagi. Siapa kelana, terima kasih, Chong. Sekarang untuk viewers Delima, Yep. korang pilih nak jalan kiri ke jalan kanan? Kanan. Asal pula. Apa-apa kita mesti kanan. Dulu kan kanan. Dalam hutan kena ingat. Okay, jangan kelirukan viewers. Okey. Dalam hutan apa-apa kalau kita rasa sesat, kita cuba ikut sebelah kiri. Oh, macam tu petua dia. Okey. Bukan petua. Habis tu? Sorry, Cik. Dek tak dapat hadir. Tak berapa sihat. Rugi kak. Kiri dia ni. Kiri. Rugi. Kiri, okey. 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 Okey, kita kiri ya. Kita ke kiri. So sebelum kita naik ke atas, kita baca doa makan dulu. Okey. Sebab atas nanti ada makan-makan. Okay guys, let's go guys. So saya akan berbuat di atas ke arah biasa. Jangan record. Jangan.
Jangan, bang. Jangan, bang. Nampak baik. Hai, si kata Milo, si kata Mila. Akulah Maharishi Gila. Aku panjung tiada bertanya. Akulah hulu balang Allah dalam dunia sekalian yang dapat aku binasakan. Oh asal mani, aku asal manikam. Hai si Japang Japai, si Dadanda. Si Rene Gigi, si Jambal Panjang, si Gerbang Rambut, si Yogi Baik. Kalau engkau duduk di kayu, Sarangga namamu. Hadirlah wahai makhluk-makhluk yang berada di sekitar ini. Yang ada dalam ni. Untuk show. Jalan dekat sini tak besar tau. Dia agak sempit-sempit. So untuk keselamatan, okey, biar Nabawi biar korang dua kat depan, saya jaga belakang. Sebab apa-apa kalau Pak Belang keluar, korang dua kena dulu. Tak ada isi ni. Lari kan? Sebab lari. Dia lagi tu. Sebab lari apa ni mengisi? Oh dia depan. Balik lah, balik lah. Tak apa, dia kenakan kita hari ni. Tak apa, tunggu dia. Kita bawa ke tempat kita, dia tahu lagi. Tengok tu. Behind the scene. Okay. Okay, semua. Uji nyali tu kita tak tahu. Dekat atas lah. So, kami berdua akan turun sejauh. Sekarang ni kami mendaki saya rasa hampir 50 meter. Oh. Penat sikit, dah lama tak hiking. Suara bayi merengek dekat sini kan. Korang boleh cari dekat saya punya VTT. Waalaikumsalam. Putri Bersiram. Macam mana rasa okey ke? Saya bonggah tepi-tepi ni. Aku ada baby ke. Okey, penonton semua, dikatakan bukit ni, tempat yang kami lalu sekarang ni, pernah terjadi pendaki pernah dengar suara bayi menangis dan penampakan cik pun. Tengok belah sini, belah kanan ni pokok besar. Sampai dekat kami. Ini hotspot dia.
akan itu Belakang tu laju. engkau hentikan, maka kami akan tinggalkan engkau di sini dan tidak akan mengganggu engkau. Depan ni je dia berhenti. Itulah. Diam, Macam mana? diam, Nampak? diam. Diam, diam. Mak-mak kat pakai mak-mak ni macam tu. Belakang. Yang belakang tu memang tengah laju. Dia tak berhenti. Angin dia ada angin kasar. Ish, dia punya gimbal dah buat hal ni. Dia ada angin kasar. Dia juga ada angin halus. Okey. Angin halus tu yang sukar untuk kita rasa, guys. Itu yang kadang dia masuk melalui lubang-lubang halus yang ada dekat daun. Kalau pemikiran saya pakai. Tak. Saya penuh poket air mineral. Tapi pernah juga daun-daun macam ni bergerak. Saya suruh dia berhenti. Waktu tu dekat dinding. Berhenti daun tu, guys. Saya suruh dia goyang balik. Lepas tu saya nyanyi lagu untuk dia. Goyang-goyang. Goyang kepala, goyang-goyang. Sini lebih kurang macam betul marak. Okay. Perjalanan agak penat juga lah. Tapi menarik sebab dia ada laluan dia, ada tangga, ada dia laluan bersih lah, clean. Hiking pun senang. Dia ada tangga-tangga kat atas tu. Okey, jom kita teruskan perjalanan. Okey, ni kalau boleh kami nak naik sampai ke atas lah. Kalau boleh lah, insyaAllah. Boleh kelihatan lagi. Ni puncak ke? Standing Belum. Belum ya. in the ends of the world. Dia nampak sikit kan. Hanyalah tengok juga kadang-kadang tak tenang. Hanyalah selangkah. Oh, itu KL. Sekejap. Tapi saya tahu guys. Ish. Ini belum puncak lagi ni. Okey, Dia puncak dia lagi atas. ini dia pemandangan Kuala Lumpur. Kat sini, tak Okay, cantik. puncak tu sampai ke sini. Bila naik atas saya tak nampak ke bawah. So atas dia view semak kan tu Atas dia semak. Macam tak semak, semak. Betul. Kena tu yang menyemak ke semak. Oh guys, saya nak beritahu korang. Start now Saya pernah jalankan satu eksplorasi View sampai KL dekat tadi guys. lah. View KL. Jadi di mana saya dengan Tapi pun saya ni dia tak berapa cantik. Kalau tak clear ni. Okey. Jom kita naik atas lagi. Biasanya hiker-hiker dia duduk dekat sini.
Ni ada buai kat sini. Dikatakan buai ni pernah bergerak sendirilah. Waktu tak ada orang. Yang terserompaknya orang geng paranormal jugalah. Dia naik waktu malam. Dia tengok buai ni bergerak perlahan-lahan. Bawang ni, bawang goreng. Setiap saya pun dah bau bawang, Mak. Apa belum? Mak, marilah makan, Mak. Kita minta delima. Kita berikan delima merasai suasana yang berada di sini. Mana tahu tiba-tiba jackpot ke kan, mungkin delima. Bukan goyang sini, tak dia bergerak macam ni. Sap. Saya datang. Saya stopkan dia. Saya jalan ke atas tu sikit je. Dia goyang balik. Dia goyang balik. Goyang dulu, bukan goyang sekarang. Dulu di disko, sekarang di kelab malam. Dia goyang kuat ni. Waktu tu Eddie terjah solo, dia dah ada dekat atas sana. Waalaikumsalam, Firasya. So, bagaimana?